Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآن نحن مع البرنامج تقنيات لإجابة الأسئلة للورقة الامتحان في اللغة العربية، وأنا متحدثكم اليوم واسمي حفظ الله بن عبيدة من مدرسة الإرشاد في Pulau Pinang. Alhamdulillah, kita bersama-sama dalam program Bahasa Arab Teknik Menjawab Peperiksaan, dan saya adalah guru anda pada hari ini, dan nama saya adalah Ustaz Hafizullah bin Ubaidah dari SMKA Al-Irsyad Pulau Pinang. Hari ini kita akan bersama-sama dalam teknik menjawab bahasa Arab, dan kita tidak akan mengambil keseluruhan topik bahasa Arab. Cukup satu saja hari ini, Ustaz akan berikan kepada semua satu tips magic untuk kita menjawab soalan berkaitan dengan bahasa Arab. Dan insya-Allah hari ini kita akan cuba untuk dapatkan satu tips yang sebenarnya boleh digunakan untuk dua kemahiran berbahasa Arab. Yang pertama, menjawab soalan killer dalam bahasa Arab, iaitu soalan insya muwajjah karangan berpandu, dan yang keduanya, bagaimana kita nak menjawab soalan lisan dalam bahasa Arab, insya-Allah. Jadi mari kita bersama-sama untuk melihat kepada topik yang sedia ada ini. Anda sedia? Dan topik untuk soalan bahasa Arab yang dimaksudkan adalah untuk karangan berpandu, iaitu Kitabatul Insya. Dan Kitabatul Insya ini mempunyai beberapa format, yang mana ada format yang disebut yang boleh dibawa. Yang pertama adalah boleh dibawakan format bergambar ataupun gambar rajah, iaitu Rasmul Bayani, dan ada juga format berbentuk al-jadual, jadual, al-kharitah, peta, al-irsyad, petunjuk ataupun panduan-panduan serta tips untuk digunakan, dan juga yang famous ialah al-i'lan dan juga al-bitaqah, iaitu kad jemputan ataupun kad i'lan bagi soalan bahasa Arab ini. Jadi insya-Allah kita melihat kepada soalan bahasa Arab ini, kemahiran membuat karangan bukanlah satu perkara yang susah sebenarnya, dan ia boleh dilaksanakan, dibuat sekiranya kita memahami bagaimana idea, bagaimana cara, dan bagaimanakah perkataan-perkataan yang sesuai untuk digunakan di dalam karangan tersebut. Jadi sebelum kita pergi kepada apakah tips sebenarnya, apakah idea magic untuk bercakap dengan lebih meyakinkan dalam bahasa Arab, kita melihat bagaimana cara nak membuat ayat dalam bahasa Arab terlebih dahulu, yang kita boleh gunakan dalam soalan alif ataupun soalan jim, soalan karangan, bahagian yang pertama, soalan alif, iaitu karangan berpandu. Yang pertama, sebagaimana yang kita maklumi semua, soalan ini ada soalan bergambar ataupun soalan yang diberikan kepada kita gambar rajah, dan ia adalah soalan yang memerlukan kemahiran kita membina ayat-ayat pendek, membina karangan, membina ayat dalam perenggan untuk kita menggambarkan isi, sama ada gambar ataupun carta ataupun iklan dan sebagainya. Dan soalan ini sebagaimana yang kita maklumi juga, dia adalah 10 markah dengan 40 patah perkataan yang kita kena bina untuk jadikan jawapan kita dalam karangan berpandu ini adalah jawapan yang terbaik. Jangan lupa untuk buat perenggan ini hanya dalam, ataupun menjawab soalan ini hanya dalam satu perenggan sahaja. Tidak diterima bentuk isi penting, dan pastikan kita ada tajuk, dan kita apabila nak mengarang sesuatu karangan ini, pastikan kita berikan tajuk, kerana tajuk ini memberikan impak besar kepada kita. Kita mengarang dengan sedar, mengarang dengan fokus, dan kita juga memberi makluman kepada pemeriksa bahawa kita sedang menjawab soalan yang mempunyai tajuk yang kita pilih sekian dan sekian. Yang terakhir sekali, elakkan memulakan ayat dengan menggunakan apa dia panggil, rangkai kata hadhil maklumat an ataupun hadzal i'lan an dan sebagainya. Ini hanyalah
satu cadangan supaya kita boleh lari daripada stereotip yang sama. InsyaAllah kita akan lihat bagaimana cara untuk mengarang dengan terbaik. Dan kita bersama dengan contoh ini. Bolehkah anda, pelajar-pelajar sekalian, menjawab soalan ini dengan sekali pandang ataupun anda menggaru-garukan kepala melihat ayat-ayat yang tertera di atas ini adalah suatu ayat yang susah difahami ataupun mungkin ayat yang anda faham tetapi tidak tahu bagaimana nak mencipta jumlah, membina ayat dan menjadikan dia satu karangan yang lengkap. Kalau kita lihat di sini, tajuk ataupun apa yang kita perlu tahu apabila untuk menjawab soalan ini ataupun bila anda menerima satu skrip soalan lisan contohnya sebegini, mula-mula yang anda kena fahami dan kuasai ialah apakah tajuk untuk karangan ataupun tajuk untuk soalan lisan ini. Dan sebagaimana yang kita biasa jumpa karangan ini ataupun tajuk karangan biasanya akan berada di tengah-tengah slide, di tengah-tengah apa dipanggil gambar rajah ini, iaitu kaifiyatul muhafazah ala as-sihah. Kaifiyatul muhafazah ala as-sihah ialah bagaimana cara untuk menjaga kesihatan. Dan untuk soalan ini sebenarnya Ustaz ingin berikan kepada semua 3 idea untuk menjawab soalan ini. Soalan yang pertama adalah berbentuk Ustaz sebut maklumat. Dan yang tertera di depan kita ini adalah soalan yang berbentuk maklumat. Diberikan maklumat kepada kita dalam gambar rajah yang disertakan dengan mumarasatul riyadah, al-itizam bin nazafah, al-fahsu tibbi, tanawulul aghdhiyah al-mutawazinah, yang semuanya perlu kita masukkan di dalam perenggan ataupun di dalam ayat untuk mendapatkan markah yang baik. Untuk mendapat markah penuh, 10 markah untuk bahagian ini, pastikan anda menggunakan ke semua patah perkataan yang ada di dalam ayat ini supaya jawapan anda diterima dan hak anda untuk menerima jawapan yang penuh ataupun markah penuh kerana menggunakan keseluruhan jumlah ataupun ayat ataupun perkataan yang diberikan di dalam ayat ini. Okey, untuk menjawab soalan ini, kita perlu tahu tajuk. Tajuk kita ialah kaifiyatul muhafazah ala sihah. Dan yang kedua, kita perlu mengenal pasti anak-anak di dalam apa dia panggil gambar rajah ini adalah kita panggil sebagai point ataupun isi. Isi yang tertera adalah mumarasatul riyadah. Contohnya, mengamalkan sukan, bersukan, bereksersis. Al-iltizam bin nazafah, menjaga kebersihan. Al-fahsu tibbi, sentiasa memeriksa kesihatan. Tanawulul aghdhiyatul mutawazinah, makan makanan yang seimbang dan baik, mempunyai gizi yang sihat. Maka ini adalah antara cara-cara untuk menjaga kesihatan. Tapi bagaimana kita nak buat ayat di dalam bahasa Arab? Lebih-lebih lagi bagaimana kita nak bercakap dengan penuh confident dalam bahasa Arab ketika sesi ujian lisan yang akan berlangsung tak lama lagi. Okey? Jadi mari kita ke bahagian yang paling utama, iaitu mengetahui tips magic. Bagaimana menjawab soalan jim alif, iaitu insya muwajjah. Moga-moga bermanfaat. Kita melihat bagaimana kita membina ayat muqaddimah. Untuk menjawab soalan yang ada, yang kita berikan dahulu, ini adalah cara umum untuk kita menjawab soalan yang ada sebentar tadi. Yang pertama ialah kita perlu membina ayat muqaddimah, iaitu hadhil maklumat al-muhimmah an kaifiyatil muhafazah ala sihah fil badan wal aql. Maknanya kita kena bina ayat muqaddimah berkaitan dengan tajuk. Tadi ada dinyatakan bagaimana kita cuba untuk mengelak daripada menggunakan perkataan ataupun ayat hadhil maklumat. Boleh juga kita gunakan perkataan selain daripada itu. Contohnya, uridu an atakallama an. Saya ingin bercakap tentang kaifiyatul muhafazah ala sihah. Ini bergantung kepada kebiasaan ataupun idea kita untuk
menulis. Kita biasa praktis, dan praktis make perfect, dan kita akan dapat jawapan yang lebih baik. Yang kedua, gunakan isi dengan fi'il yang bersesuaian. Isi ini biasanya akan diberikan dengan masdar, isim, ataupun biasanya diberikan dengan fi'il. Jadi kita kena pilih ayat yang sesuai dengan fi'il dan ayat yang sesuai dengan isim yang ada. Gunakan tips min, dan min dalam bahasa Arab ini sekiranya ia berada di hadapan, ia boleh membawa makna antara. Antara idea untuk objektif dan juga aktiviti, kita boleh menggunakan perkataan min kaifiyatil muhafazah ala sihah. Antara cara-cara untuk menjaga kesihatan diri adalah dengan bla bla bla. Okey, seterusnya kita boleh gunakan, dan Ustaz sarankan untuk kita gunakan penanda wacana, tapi tak perlu banyak. Secukup rasa, boleh gunakan perkataan wa kadzalika, boleh gunakan perkataan bil idafati ila dzalika, ataupun wa bijanibi dzalika, ataupun perkataan wal jadiru bidzikri huna, dan sebagainya. Semuanya pasti sudah menguasai tentang penanda wacana ataupun rawabit dalam bahasa Arab. Kerana kita akan menggunakannya di dalam karangan, dan dia seperti perencah, penyedap rasa untuk karangan kita menjadi lebih bombastik, lebih menarik, dan mempunyai wow factor untuk dinilai lebih baik bagi para pemeriksa nanti. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk membuat penutup yang baik untuk jadikan karangan kita karangan yang boleh mendapat markah bonus. Dan inilah tips magic. Anda perlu bersama dengan pen masing-masing, perlu bersama dengan kertas, dan kita salin tips magic ini untuk kita menjawab soalan. Yang pertama, Ustaz letakkan 8 idea untuk kita jadikan ia satu karangan pendek, lengkap perenggan yang mampu mempunyai 40 perkataan. Idea nombor 1, 2 dan 3 berada di mukaddimah. Dan mukaddimah penting untuk kita beri first impression kepada pemeriksa. Kita beri beri satu wow factor kepada penjaga ujian lisan ataupun pentaksir ujian lisan, bahawa kita mempunyai mukaddimah yang baik, dan kita akan dinilai sebagai pelajar yang bijak, pelajar yang pandai, pelajar yang boleh menggunakan dan menguasai bahasa Arab dengan baik. Okey, jadi apa yang kita perlu buat ialah, yang pertama, T adalah tajuk dan P adalah point ataupun isi. Kita akan gunakan apa dia panggil gambar rajah kaifiyatul muhafazah ala sihah sebagai panduan kita selepas ini. Contoh ayat yang pertama ialah hadhil ma'lumat an kaifiyatil muhafazah ala sihah. Kita letakkan tajuk. Kalau mahu, kita boleh gunakan apa dia ayat yang lain sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, ialah kita tulis uridu an atakallama saya ingin bercakap tentang, dan kita bawakan tajuk, ia keluar daripada stereotip kita menggunakan hadhil maklumat an. Tajuk ini ataupun maklumat ini berkaitan dengan tajuk yang kita nak sampaikan. Apa pun yang kita pilih tak ada masalah. Menggunakan nota ataupun idea hadhil maklumat pun tidak memberi apa-apa markah, penolakan markah bagi kita semua. Yang kedua, kita boleh gunakan tajuk, dan kita boleh gunakan rangkaian kata wajibun ke, muhimun ke, mufidun ke, fi hayatina. Wajibun membawa maksud, ia adalah wajib. Muhimun penting, mufidun adalah berguna dan bermanfaat untuk hidup kita. Dan yang ketiga, satu perkataan yang Ustaz nak sebut ialah, bila kita bawakan tajuk ni, kita pilih apakah main tajuk utama. Contohnya kaifiyatul muhafazah ala sihah. Tajuk yang utama kat situ ialah kesihatan. Bagaimana menjaga kesihatan? Tajuk yang utama adalah kesihatan. So di perenggan nombor 2 ini kita hanya tulis as-sihhatu muhimmatun fi hayatina
al-insan. Dan yang ketiga, yajibu alaina. Apabila kita nak buat yang ketiga ialah kita boleh tulis perkataan idzan yajibu alaina. Kita kena bawakan an fi'il. Tajuk kita ialah muhafazah ala sihah. Muhafazah, bagaimana kita nak jadikan dia fi'il? Dia akan jadi nuhafizah. Nuhafizah. Jadi kita buatkan jawab yajibu alaina an nuhafizah ala sihhati daiman ataupun jayidan. Dan ini adalah muqaddimah yang sekiranya kita baca dan sebutkan hadhil ma'lumat atau uridu an atakallam an al-muhafazah ala as-sihhah was-sihhatu syai'un muhimmun wa syai'un muhimmun wa daruriyun fi hayati al-insan. Idzan yajibu alaina an nuhafizah ala as-sihhah. Ia adalah satu dia panggil dialog ataupun satu ayat yang cukup bombastik, cukup baik. Dan kalau kita semua boleh gunakan ayat ini dalam percakapan kita, lisan ataupun dalam tulisan kita, pastinya ia akan memberikan nilai tambah yang terbaik untuk semua. Dan yang seterusnya ialah min tajuk. Tajuk kita apa? Al-muhafazah ala sihah. Min muhafazah ala sihah, kita gunakan huwa ataupun hiya. Al-muhafazah hiya. Apa poin yang kita boleh guna? Ada poin mumarasatul riyadah, tanawulul aghdhiyah, as-sihhiyah, ataupun ada tajuk al-iltizam al-iltizam bin nadhafati wa al-fakhs at-tibbi. Mana-mana satu kita boleh pilih, tak kisah. Ustaz nak pilih contohnya al-fakhs at-tibbi. Ustaz akan kata min muhafazati ala sihhah hiya al-fakhs at-tibbi. Fakhs at-tibbi, memeriksa kesihatan. Tapi jangan sekadar kita hanya gabungkan antara tajuk isi, tajuk poin. Dia seolah-olah menggambarkan pelajar tak menguasai bahasa Arab, tak boleh nak mengarang. Jadi untuk memberikan identiti kita dalam karangan tersebut, kita kena tambah. Dan cadangan Ustaz untuk kita tambah ialah kita tambah dengan fi zaman, masa. Letakkan masa. Contohnya min kaifiyatul muhafazati ala sihhah hiya, poin kita ialah al-fakhs at-tibbi bila fi ataupun alal aqal marrah wahidah fi sanah, sekurang-kurangnya sekali setahun. Ataupun kita kata fi akhir sanah. Kita kata antara cara nak menjaga kesihatan ialah selalu cek pemeriksaan kesihatan setahun sekali ataupun di hujung tahun. So kita tambah di sini, nilai tambah ayat yang kita bina adalah fi zaman. Bayangkan kalau semua gunakan idea ni, semua guna idea yang sama, pemeriksa akan kata kita tak ada identiti tersendiri. Tapi bila kita menambah perkataan-perkataan melalui vocabulary perbendaharaan yang kita ada, so ia adalah identiti kita dan karangan kita akan jadi karangan yang baik. Okey, seterusnya nombor 5, wa bijani bidzalika adalah penanda wacana. Min tajuk sama dengan yang atas, kita letak aidan. Apa makna aidan? Ya, aidan membawa makna juga. Dan kita akan gunakan hiya sekali lagi kerana tajuk juga adalah hiya. Hiya, poin yang kedua, katakanlah kita ambil tanawuli al-aghdhiyah as-sihhiyah, mengambil makanan yang menyihatkan. Di mana? Kita tambah fi makan. Di mana kita ambil? Boleh kita sebut fil mat'am ataupun fil bait ataupun fil madrasah dan sebagainya. Tambahkan dengan sesuatu daripada diri kita sendiri, tapi kita gunakan idea itu ialah idea yang berkaitan dengan tempat. Dan seterusnya, kita cuba nak rotate. Daripada kita guna tajuk dulu, kemudian poin yang kedua, sekarang kita cuba untuk gunakan poin pula. Berada di bahagian depan. Contohnya, kita gunakan wa kadzalika, kita ambil contohnya mumarasatur riyadah. Apa dia panggil? Bersukan. Wa kadzalika mumarasatur riyadah bijtihadin. Boleh nak guna bijtihadin, maknanya dengan sungguh-sungguh, bistimrarin, dengan konsisten, sentiasa, bistiqamatin, dengan penuh istiqamah, min tajuk muhafazati
ala as-sihah. Dan kalau ada kita nak tambah apa-apa, boleh kita tambah. Contohnya, kalau kita letakkan mithlu, contohnya dekat sini, kita letak mithlu. Okey, bermain sukan di mana? Ataupun bermain sukan apa? Mithlu la'bi kuratil qadami, wa kuratil sallati, wa kuratil risha, wa tasalluqil jabal, wa sibaha, wal jari, wa rukubul khail, wa rukubul darajah, wa ma ila dhalika. Boleh tulis macam-macam di sini untuk kita jadikan karangan kita lebih baik dan lebih panjang. Dan nombor 7 bagi Ustaz adalah yang terpenting, dan dia menguji kepandaian kita untuk membina ayat. Okey, fayajibu ala kulli talibin, kita buat ayat ini, fayajibu ala kulli talibin. Ustaz panggil ayat ini adalah ayat tindakan. Wajib ke atas setiap pelajar untuk kita cuba untuk kalau perkataan yang kita tak gunakan lagi tadi ialah tanawul, kita dah gunakan fahsu tibbi, kita dah gunakan mumarasatul riyadah, kita dah gunakan. Kita tak guna lagi ialah al-iltizam bin nazafati. Macam mana kita nak cari fi'il untuk kalimah ini? Macam mana kita nak cari fi'il untuk kalimah ini? Ini adalah masdar. Apakah fi'il dia? Ya, fi'il madhi untuk iltizam ialah iltazama. Jadikan dia fi'il mudhari', yaltazimu. So kita akan jawab, fayajibu ala kulli talibin an yaltazima bin nazafati fi hayatihi. Mithlu, kalau contohnya, mithlu ghuslul yadain, wal ightisal, wal wudu, wa ma ila dhalika. Dan akhir sekali kita sebut dan akhiri dengan penutup. Wa akhiran, la tansa, kita ambil balik tajuk minal muhafazati ala sihhati. Wa akhiran, la tansa min muhafazati ala as-sihhah. Jadi, ini adalah salah satu tips, dan inilah jawapan yang boleh kita kongsikan untuk semua. Hadhihi al-ma'lumat an kayfiyat al-muhafazah ala as-sihhah. As-sihhatu muhimmatun fi hayatina, idzan yajibu alaina an nuhafiza ala as-sihhah. Min kayfiyat al-muhafazati ala as-sihhah hiya mumarasatu ar-riyadah ala al-aqall 3 marrat fi al-usbu', wa bijanib dhalika al-fahs at-tibbi aw al-fahs as-sihhi باستمرار في المستشفى مطلوب للمحافظة على الصحة. وكذلك للمحافظة على الصحة أيضا يجب على كل إنسان أن يلتزم بالنظافة مثل الاغتسال وغسل اليدين. وأخيرا لا تنسى من تناول الأغذية المتوازنة المقترحة كما في الحرم الغذائي. Kat sini Ustaz hanya nak bagi tahu pemarkahan. Bila kita sebut tajuk, contohnya kita dah dapat markah. Kemudian kita sebut poin yang pertama, mumarasatul riyadah, kita juga akan dapat markah. Dan seterusnya kalau kita sebut al-fahs at-tibbi juga kita akan dapat markah. Yaltazima bin nazafati juga akan dapat markah. Dan satu lagi ialah tanawul al-aghdhiyah al-mutawazinah. So kita akan dapat markah, kecuali tajuk kita akan dapat 8 markah di sini kerana kita sebut setiap perkataan ini, dan 2 markah lagi adalah 2 markah bonus daripada pemeriksa. Dan kalau kamu mempunyai jawapan seperti ini, pemeriksa pastinya memberi markah penuh kepada semua. Jadi sekadar ini Ustaz rasa tips magic untuk menjawab soalan karangan berpandu, dan juga untuk ujian lisan, membantu semua bagi menjawab soalan yang berbentuk maklumat. Ada lagi soalan yang berbentuk iklan, belum Ustaz dedahkan. Ada soalan lagi yang berbentuk istifham, pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi soalan yang berbentuk gambar yang belum Ustaz terangkan di sini. Namun insya-Allah kita boleh berjumpa dalam sesi yang lain untuk tips magic bahasa Arab menjawab soalan karangan berpandu insya-Allah. Aktafi bihadzal qadar wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.